Nama aku Haikal, anak sulung dari 3 orang adik-beradik. Yang jadi imam tu nama dia Amir. Dia merupakan anak yang kedua. Yang botak kat belakang tu pula nama dia Adam, adik bongsu kami. Inilah kisah kami 3 adik-beradik. Alung, kenapa Alung balik lambat? Ada belum sebenarnya lebih tinggi sikit dari ni. Itu yang Alung balik lambat tu. Lepas tu Alung nak bagi tahu dekat tengah, dekat adik yang Alung dah ada duit untuk beli laptop. Angah dan adik dah sambung pengajian nanti. Alhamdulillah lah, cukup untuk Angah dan adik dapat laptop tu. Tapi Long, mana Long dapat duit banyak macam tu? Sebenarnya Alung dapat duit tu bonus dari bos Alung. Sebab extra kerja kan. Weh, biar betul Long. Tiba-tiba dapat bonus. Lagipun kerja kerajaan ni bonus tak adalah banyak mana. Nak belikan 2 laptop Long, mahal tu Long. Alung dapat duit dari mana ni? Okay, sekarang ni Angah, adik dah payah fikir semua tu. Just ambil laptop tu, guna untuk belajar. Faham? Kau jangan macam-macam Long. Cakap je lah kau dapat duit dari mana. Kau mencuri ke apa? Ke kau ada buat benda bukan-bukan? Sabar dek, sabar Alung. Untuk setakat ni, kita ambil lo duit tu dek. Okay. Alung, boleh tak keluar jap kita borak-borak? Adik, stay sini je, okey? Okey Alung, boleh tak Alung cerita apa perkara sebenar berlaku ni Alung? Sejak mak ayah pergi, dunia kita orang berubah. Aku jadi abang, aku jadi ibu, aku jadi ayah. Semua sekali. Hidup kami ni tak mewah, tapi aku janji satu je. Adik-beradik aku tak akan susah seorang-seorang. Aku kerja apa saja asalkan mereka tak berhenti belajar dan tak putus harapan. Mula-mula aku ingat aku kuat, ingat prinsip cukup untuk halau godaan. Tapi bila tawaran tu sampai depan mata, sebenarnya lain macam. Dalam dunia sekarang siapa yang tak nak hidup senang kan? Tapi sejak bila senang tu datang tanpa harga, dan harga yang diminta tu bukan duit, tapi integriti aku. Aku duduk, aku terfikir, kalau aku ambil duit ni, tak ada siapa tahu. Tapi kalau aku tolak, siapa nak tolong kita orang nanti kan? Hello. Kadang-kadang aku rasa dunia ni tak ada langsung. Orang yang menipu, yang sapu duit haram, hidup mewah. Kita ni yang cuba jujur, hari-hari bergelut nak cukupkan makan, nak bayar duit sewa rumah, nak beli laptop adik lagi. Semua benda lah. Aku tahu benda ni salah, tapi salah yang buat hidup senang. Itu yang paling susah nak tolak. Hati aku cakap jangan, tapi nak bayar semua benda. Mak dulu pernah kata, kalau kita jujur, Allah tolong. Tapi mak, kalau mak ada kat tempat Alung sekarang, mak masih akan cakap benda yang sama mak. Aku bukan nak kaya, aku cuma penat tengok adik-adik aku kena tolak tepi sebab miskin. Penat tengok peluang datang tapi kena lepaskan sebab tak ada duit. Tapi dalam penat tu, aku takut kalau aku ambil jalan mudah hari ni, aku bawa keluarga aku masuk gelap yang takkan ada penghujung. Apa jadi kalau aku ambil? Esok lusa mereka akan datang lagi. Tapi kan Alung tahu tak, benda tu, makan rasuah ni adalah salah satu benda yang jahat Alung. Kalau ibu pun, ibu tak restu benda ni Alung. Tapi Alung tak ada cara lain untuk tunaikan. Alung, kita ni hidup ada agama Alung. Rasulullah bersabda, siapa yang ambil dan menerima rasuah,
dilaknat. Tahu tak? Rasulullah tak suka benda tu Along. Walaupun kita ni tak ada duit, jangan sesekali makan rasuah. Along ingat tu Okey, kalau macam tu lah yang Angah kata, Along minta maaf. Along buat semua benda tu Along tak fikir panjang. Dan Along rasa betul lah yang Angah cakap tu. Dan Along akan pulangkan balik duit tu. Dulu aku fikir bahagia tu datang bila kita ada duit banyak, rumah besar, kereta mewah. Tapi semua tu tak ada makna bila hati kita ni resah. Sekarang aku tahu bahagia tu sebenarnya bila kita hidup dengan tenang. Bila kita tahu setiap rezeki yang kita bawa pulang tu bersih. Bila kita tengok adik-adik membesar dengan nilai yang mak ayah tinggalkan, iaitu jujur, amanah dan kuat walau susah. Susah tu sementara je, tapi maruah kalau hilang tak akan kembali. Bahagia bukan bila kita senang, tapi bila kita hidup tenang. Dan walaupun tanpa rasuah, hidup kami tak mewah, tapi hati kami tetap utuh dan bahagia. Baik pakcik. Pakcik jaga diri elok sana. InsyaAllah nak jaga diri elok juga di sana. InsyaAllah. Solat. Okey, insyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Bye. Adik, Along minta maaf. Lepas ni Along janji keluarga kita akan bahagia tanpa rasuah. Begitulah kisah hidup kami. Sekian, terima kasih.